Wah, bos. Kenapa? Banyak famous sekarang. Adalah, mana ada. Tak ada famous. Hari-hari orang cari you, datang kedai cari bos ni, bos mana, bos mana. You tak ada staff Cari saya buat apa? Saya ada staff je. Ada je. Kenapa tak ada? Yelah, mesti orang cari you. Orang minta diskaun dengan you. Saya ada sales team. Sales team tu dia boleh tolong handle customer. Tak apa. Kalau korang nak tengok saya punya sales team, jom. Saya tunjuk. Let's go. Okay, saya nak tunjuk sales saya. Ni, nama dia Aisyah. Nama dia Fina. Sales saya juga. Okay. Fina, pegang dulu. Hari ni saya nak tanya Fina, rebate apa yang kita ada untuk bulan ni? Motor apa? Rebate apa? Kita ada RSX Winner, rebate 1,000. Kita ada RSX, rebate 1,500. Kita ada Vario 125, rebate 400. Dan kita ada juga Vario 160, rebate sampai 800. Okay. Dia betul. Apa yang dia cakap tadi tu, betul. Jadi Fina saya nak tanya. Kenapa customer dia masuk kedai, masa customer dia nak minta diskaun, semua nak cari saya aje. Kenapa? Tak boleh handle Kan tak boleh handle bos. Sebab dia orang cari bos Steven. Ada sangat masuk famous sangat dalam TikTok lah, Facebook. Saya bukan famous lah. Saya tak tahu kenapa customer semua nak cari saya. Kalau korang nak tahu harga, nak tahu rebate, nak diskaun, semua cari sama sales. Jadi kalau korang datang kedai saya, mau TM motor juga Jalan Berserah ataupun saya main cawangan, Balok, IM7, semua boleh tanya sama sales. Tolong saya handle lah. Customer datang sini nak minta diskaun, cakap ini soal harga diskaun. Kalau semua cari saya tak ada masa. Sebab apa yang saya boleh tanggungjawab, saya nak pastikan sama tim semua bekerja. Betul ke tak betul? Betul. Okay. Kalau korang nak tahu harga, nak tahu diskaun, cari saya sales dekat HQ . Nama dia Fina. Nama dia Aisyah. Kita jumpa nanti. See you guys.